Assalamualaikum. Nak share sikit apa berlaku dekat aircon kereta Wish ni kan. Model NFL. Jadi apa yang berlaku kat ni sekarang ni, aircon dia walaupun dah letak 20 temperature 20 Celsius tapi masih tak sejuk tau. Walaupun tekan auto macam ni, kalau set auto, dia still tak boleh sejukkan aircon dalam kereta ni. Kalau kita maksimumkan dia pun tetap dia memang tak apa sejuk. Tak tahulah apa punca dia, dah lama dah benda ni berlaku lah. Dia ni, kereta ni kalau dia sejuk sikit, dia sejuk. Dia tak sejuk yang tajam tau, sejuk yang agak ada bahang. Kau dah tak tahan lah, kadang nak balik kampung kan, susah lah kalau aircon panas kan. Bayangkan kalau nak kereta kena terpaksa buka sampai maksimum kan. Kat maksimum letak 20 pun, kalau kita set 24 lagi lah tak sejuk. Rasa sikit dia sejuk, dia bahagian depan ni sikit sangat kan. Sampai nak kena jam tinggi lah. Rasa sampai kena letak sampai 20. Oh terasa naik sikit sejuk dia pun. Segera nak datang kedai member juga lah, workshop member. Dah lama workshop je. Memang aku biasa buat sini dulu, rajin buat dengan dia, orang Melayu kita kan. Tapi tu kedai dia ramai sangat orang. Gearbox semua. Kedai dia kerap penuh lah. Biasa kalau hantar sini kena buat appointment. Tengok pomen ni. Aku rekod lah. Biasa lah kan. Ni tak pomen ni, dia pandai ni. Nama pomen ni Zani. Encik Zani. Dia ni aku punya junior kat vocational dulu. Dah sejuk sikit dah. Sejuk rasa, sejuk lah. Berair dah nampak ni. Ada rasa air. Kalau tak ada kering, rasa suam-suam lah. Dia tambah gas je. Komen suspek kompresor lah. Kompresor ada masalah kan. Nak kena tukar katanya. Besok kita pergi tukar second. Dia kerja komen kedai aircon dekat Batik kan. Dia tukar. Mungkin dia tukar tu pun dengan tak berbaik kan. Sekarang ni memang sejuk lah. Terasa lah pedang macam ais kan. Nampak ada tempat air tu. Memang betul, basah lembab kan. Kalau tidak tadi kering, rasa pun pegang tadi suam-suam lah. Sebab lah, komen cakap memang ada masalah dengan apa, kurang gas lah. Punca kurang gas bermakna masalah daripada kompresor ataupun ada kebocoran ni. Komen cakap punca dia tu lah. Sebab tadi member pun cuci filter bawah ni. Memang ada kotoran sikit. Dia dah bersihkan. So dia check pipe ni memang kurang sejuk. So tambah sekarang ni dah sejuk. So harap cakap bertahan untuk seketika. Dia kata mungkin bertahan seketika kalau ada kebocoran gas nanti akan kurang lagi lah. So dia kata saya check balik wiring. Dia punya piping. So juga kau boleh dia galakkan untuk tukar kompresor. Kalau pergi ke kedai yang biasa kan, kadang-kadang dia orang tekan kan. Dia orang tekan kita harga berapa kan. So kadang kita kena letakkan keyakinan kepada pomen yang biasa kita datang kan. Biasa kita pergi kat dia tolong. Alhamdulillah member aku ni dah lama aku kenal lah. Memang junior wakil dulu, wakil setapak kan. Sekarang tu tergerak ni. Pada tadi aku nak pergi kedai Cina, kedai aircon Cina. Tapi tergerak waktu perjalanan tu, tiba-tiba terasa tak apalah, member aku ni jauh sikit, dalam 30 km dari rumah. Tak apa, aku lajak jugalah member ni. Sebab dia memang dia akan check, dia takkan tukar tanpa dia check dulu biasanya kan. Dia akan cuba selesaikan dengan seminimum yang boleh untuk kos yang kita keluar lah. Dia takkan terus push untuk tukar tu barang tu kan. Dia troubleshoot step by step.
Inilah member ni. Ni tengok muka ni. Ni nama dia Zani. Otai ni. Siapa kalau yang bekas student Working Setapak, kau bersyukur lah. Working Setapak ni telah melahirkan banyak pemain-pemain yang jujur lah. Kereta aku ni pula belakang tu ada masalah dengan satu skru kan. Dia patah kan. Sekejap dia pun ganti. Ganti bukan tolong, berbayar bai. Mana pemain yang tak tolong dia. Berbayar. Tak dia buat tukar sekali. Masalah lagi satu lagi yang seat aku ni. Seat aku ni aku tak boleh nak seat aku ni tak boleh nak cabut. Dia malah dia suruh aku buat sendiri. Tu aku terpaksa buat sendiri. Yang ni boleh kepak. Yang ni tak boleh kepak kan. Yang ni yang salah. Dia dah lama ni. Sejak aku make wish ni second dulu. Benda ni tak selesai. So aku nak selesaikan ini lah. So dia suruh umpil benda ni. Dia tahu aku pun boleh ada basic untuk repair kan. So dia suruh aku buka sendiri. Dia kata dalam ni ada punya skru kan. Check nanti. Dalam ni ada skru 12. Kita buka tengok. Betul benda ni rupanya. Ni boleh pusing baik. Alhamdulillah geng. Tadi update pasal tadi kan. Lepas dia pemain tu tukar apa? Dia masukkan gas balik. Alhamdulillah sejuk lah. So, sekarang pun dah pukul 1.30 kan. Sampai kat rumah dah sekarang. Suhu pun nampak pun. Letak 24 pun dia boleh kekal sejuk dah sekarang ni. Memang sejuk lah. Perjalanan daripada Ampang sekarang ni sampai kat rumah dah. Sepanjang perjalanan ni memang dah sejuk. Sejuk dia berasa memang sejuk yang aircon lah. Sejuk dia yang tajam kan. Pada sebelum ni rasa sejuk-sejuk bahang kan. Yang ni memang sejuk sempurna dah lah. Alhamdulillah. So dua possibility pemain pesan tadi tu akan datang seandainya kalau kembali kepada asal balik. Maksudnya masalah berlaku balik, aircon kembali rasa macam sejuk-sejuk suam. So dua possibility dia kata. Sama ada kompresor tu dah bermasalah ataupun ada masalah dengan leaking. Leaking dekat duri piping kan. So dia kata kalau berlaku lagi, so datang untuk check lah. Kalau panas waktu berhenti, sejuk waktu berjalan, tu confirm kompresor pemain cakap. Yang kedua, lepas isi gas ni tiba-tiba pula nanti satu masa nanti tiba-tiba panas balik kan. Mana panas yang suam-suam tadi tu mana ada berlaku kebocoran lah. So kena check balik piping. Check bahagian depan dulu dia kata. Yang mudah lo kalau tak jumpa masalah tu terpaksa buka semua dashboard ni, check bahagian dalam kan. Bahagian cooling coil semua ada piping tu. Dia kena check guna air sabun ke ataupun adalah alat-alat dia nak check kan. Sebab biasanya berlaku kebocoran tu dia kata. Okay, so alhamdulillah. So pada korang yang berlaku masalah ni, cuba pergi ke mana-mana kedai aircon, check dulu yang piping depan tadi tu sama ada dia rasa pegang pipe tu rasa sejuk tak. Kalau rasa sejuk ataupun rasa sejuk dan ada macam kesan-kesan air, tu mana apa ni, aircon gas yang dalam isian gas tu mana sempurna lah. Tapi kalau rasa macam pipe tu rasa macam sejuk, dia sejuk yang suam-suam, mana kata kandungan gas tidak mencukupi, so top up dulu kan. Kalau lepas top up tu berlaku masalah juga, mana ada masalah lain yang nak kena check lah. Okay, itu saja guys. Thanks for watching. Bye.